Yo, Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku Ed sekali lagi di saluran Ed and Stuff. Okay, untuk edisi kali ni, aku sebenarnya video ni aku nak record daripada bulan 12 lagi tau. Kalau korang masih ingat, bulan 12 tu aku unbox aku punya S6 Nova Blast 5. Dan sebelum Nova Blast 5 tu sampai dekat tangan aku, kasut tu kena tahan dengan custom weh. Okay. So, masa aku track dia punya status tu kan, bila dia dah sampai dekat Malaysia, aku masukkan dia punya tracking number, status dia, your parcel is being held by custom kan. Post tak boleh nak hantar dekat aku lah, okay. Jadi untuk video kali ni, aku nak kongsikan dengan korang, kalau macam korang order apa-apa barang daripada luar kan, daripada Japan ke, daripada US ke, daripada UK ke, so bila barang korang sampai tu, bila korang track, sangkut dekat custom kan, apa yang korang perlu buat? Okay. Ada geng-geng yang risau tau, sebab masa aku post aku punya parcel being held by custom pun, ada yang DM aku, bang, saya punya parcel pun pernah kena hold dengan custom kan. Lepas tu ada cakap, bang, kalau macam jadi macam ni, apa yang perlu saya buat? Lepas tu ada yang tanya, ini ada yang juga yang cakap, bang, inilah salah satu sebab saya tak beli barang daripada overseas, okay. Tapi sebenarnya benda ni dia bukanlah benda yang besar sangat, nak settlekan mudah je, melainkan kau beli barang-barang yang haram lah, okay. Jadi guys, apa-apa pun aku nak ucap terima kasih banyak dekat korang semua yang hadir untuk video kali ni. Dan semestinya kalau macam korang dah hadir ke channel and stuff tapi belum subscribe, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia guys, okay. Okay guys, macam aku cakap tadi, aku mula nak record video ni masa bulan 12. Tapi aku asyik terlupa tau. Lepas tu ada kasut lain sampailah benda semua. Lepas tu, kebelakangan ni pula, aku tengok, aku rasa sebelum raya sampai ke time raya ni, ramai juga yang komen balik dekat video lama aku pasal beli barang daripada US. Lepas tu ada yang tanya, bang, saya beli barang ni akan kena tax ke, boleh ke saya beli barang ada bateri kan. So untuk menjawab benda-benda ni, aku kena bagi disclaimer lah. Aku tak membuat apa-apa servis personal shopper, dan aku juga tak bukan ada apa-apa relation dengan custom. Aku tak kerja custom, aku tak kerja post. So kalau macam korang tanya benda-benda kenapa pasal saya kena tahan, lepas tu berapa rate kalau kena duty, semua ni aku tak boleh jawab dengan detail lah kan. Yang aku boleh kongsikan berdasarkan kes-kes yang pernah kena dekat diri aku, pengalaman aku selama aku duk shopping daripada overseas daripada tahun 2007 lah kalau tak silap aku kan. So dah agak lama dan macam-macam benda yang aku dah tempuhi, okay. Tapi kalau macam korang, walaupun aku tak buat personal shopper, kalau macam korang nak cari barang-barang second hand, ataupun korang nak jual barang-barang running korang lah, especially kan, korang tak tahu nak letak kat mana, selain daripada Carousell, korang boleh DM aku dan follow aku punya IG Growbox and stuff. Aku tak kena apa-apa bayaran. Korang boleh post, aku boleh tolong korang advertise kat situ, nanti korang deal sendiri dengan antara buyer dengan seller, okay. Jadi guys, untuk isu kali ni, pertama sekali aku akan cerita basic lah, okay. Untuk barang-barang yang kita beli daripada overseas ni, dulu kan, masa tahun 2007 tu, aku rasa aku memang ingat lagi, barang pertama aku beli daripada US, daripada eBay adalah aku punya Supra Skytop, Supra Tough Edition lah, okay. Itu pun aku beli second, dan masa tu sangat sukar untuk pembeli daripada Malaysia nak beli barang daripada US, sebab dia ada satu stigma. Kebanyakan buyer-buyer daripada SEA kan, especially Malaysia dengan Indonesia, banyak case fraud, okay. Guna credit card number palsu lah, benda ni banyak lah tersebar dalam forum semua kan. Jadi masa tu kita nak beli barang susah. Aku nak beli kasut ni pun aku kena deal dengan aku pun tak ada masa tu feedback eBay, aku pun baru register semua kan. So kita kena convincekan seller untuk jual barang ke kita. Dan aku pernah juga beli daripada web store kasut Supra juga. Dia tak ship ke Malaysia, tapi aku contact dia punya customer service, aku cakap aku memang nak kasut ni kat Malaysia, tak ada benda semua. Aku convincekan dia, dan beberapa kali berjaya jugalah. Aku dapat purchase daripada overseas, okay. Tapi tu dulu lah. Sekarang
access dia lebih mudah kan. Kebanyakan online store dah boleh hantar kat Malaysia apa benda semua, tapi dia still akan bersangkut paut dengan macam custom duty, lepas tu apa import duty lah kan. Okay, aku nak beritahu kat korang, kalau macam korang beli barang daripada overseas kan, lepas tu sama ada web store ni ataupun seller daripada sana, dia menggunakan servis negara tu punya postal service. Contoh kalau macam kat Malaysia, Post Malaysia lah, okay. Kalau macam Japan, macam Japan Post. Lepas tu kalau US, dia ada USPS kan, US Postal Service. Lepas tu ada Swedish Post, Berlin Post, apa benda-benda, Deutsche Post kan. So benda-benda ni, kalau seller hantar barang menggunakan postal service negara dia orang, tracking number yang korang dapat tu, korang boleh track terus dekat website Post Malaysia guys, okay. So company courier ni, dia ada dia punya delivery partner lah kan. Maknanya kalau macam US, dia hantar kat Malaysia, yang negara tu punya USPS tadi tu, bila sampai kat Malaysia, Post Malaysia akan hantarkan barang tu sebagai dia punya delivery ataupun courier partner lah, okay. Kalau korang guna servis-servis macam DHL, lepas tu FedEx, apa semua ni, yang tu tak. Yang tu memang dia punya dia punya servis daripada seller sampai ke peti surat korang lah, okay. So tu beza dia. Jadi kalau macam korang beli barang-barang daripada luar, ataupun korang guna personal shopper punya servis, dia menggunakan negara tu punya servis, kau ambil tracking number tu, kau tak perlu track. Contoh kalau macam daripada Japan Post kan, aku beli daripada PS Jepun, aku tak perlu nak track dekat website Japan Post, sebab aku pun tak faham. Memang boleh translate, tapi lebih senang sekiranya aku ambil tracking number tu, aku pergi website Post Malaysia, aku pergi dekat Post Laju track, then aku masukkan, data tu akan keluar guys, okay. Sebagai contoh, kebetulan untuk video kali ni, aku pun sebenarnya ada satu package lah kan, yang aku tengah tunggu daripada Sweden guys, okay. So dia menggunakan servis Swedish Post. Jadi bila dia menggunakan servis Swedish Post, aku bolehlah menggunakan tracking number ni. Okay, aku akan overlay dalam video kali ni. So ni tracking number dia, Post Not Sweden aku copy ni. Cara dia senang je, aku copy, lepas tu aku pergi pula ke Post Malaysia punya website ni kan. Lepas tu dia ada section yang dinamakan track your delivery. Jadi kat sini senang je. Dia kata boleh enter up to 5 tracking number. So aku masukkan tracking number tadi daripada Post Not Sweden, dan aku tekan track, okay. Jadi walaupun dia daripada Post Sweden, dia punya details tu akan keluar dekat kita punya tracking Post Laju. Bila dia sampai kat sini, dia akan update lah status tu. Macam aku, benda ni baru lagi, so status dia adalah transfer in progress guys, okay. So tu yang pertama lah kan. Itu adalah trivia yang kebanyakannya masyarakat kurang tahu lah. Okay guys, selain daripada tu, kalau macam korang tak nak guna Post Malaysia punya website pun boleh. Korang bolehlah guna apps macam After Post, After Track ke something macam tu lah. Korang pergi kat web store ataupun dekat korang punya app store, korang search je kat atas tu tracking, post tracking apa benda, dia akan keluar apps yang korang boleh track apa-apa jenis post sekalipun lah, okay. Lepas tu guys, okay, untuk aku punya Nova Plus 5 ni, aku sebenarnya tak expect pun benda tu akan sangkut kat custom kan. Sebab aku rasa aku dah banyak gila beli barang daripada PS Jepun, dan sebelum-sebelum tu tak pernah sekali pun sangkut lah. Yang selalunya sangkut bila aku beli menggunakan DHL dengan FedEx. Sebab apa? Sebab bila FedEx dengan DHL ni, dia punya dokumen memang tip-top lah, okay. Jadi bila dokumen tip-top, declaration tu kena tepat lah kan. Kalau macam kau beli, katalah barang tu harga 200, 300 lah, dia akan letak exact price, then bila sampai documentation tu, dia akan deal terus dengan custom. So benda tu dah settle lah kan. Jadi kau bila sampai kat kau tak perlu bayar apa-apa, ataupun kalau macam kena bayar, nanti kejap lagi aku akan kongsikan lah, okay. Lepas tu kalau korang guna FedEx ataupun DHL ni, korang tak boleh nak hanky-panky lah. Kau nak cakap benda ni selalu kalau macam kita guna PS ke, dia akan letak send as gift apa benda semua kan. Tapi kalau macam ni, harga tu memang kena declare, sebab tu tak boleh nak hanky-panky lah, okay. Tapi kalau macam menggunakan
kalau macam member kau belikan barang daripada luar ataupun kau guna personal shopper, kau boleh declare barang tu send as gift lah, kan. Selalunya tak sangkut, okay. Tapi ada certain condition benda tu akan sangkut lah. Dan bila sangkut, inilah dia punya isu yang korang kena settlekan, okay. Jadi soalan yang paling kerap aku dapat bang, berapa harga yang akan sangkut dekat custom? Okay, dia punya threshold ataupun rate sebenar dia aku tak pasti lah. Tapi yang daripada dulu sampai ke sekarang yang aku pasti adalah yang aku selalu kena adalah kalau barang tu lebih daripada RM500 lah, okay. RM500 tu bukan harga barang sahaja, dia akan termasuk dengan shipping cost, guys, okay. Jadi bila harga 500, korang kena convert kepada mana-mana currency yang kau beli lah. Contoh kalau macam kau beli daripada US 4.5, so kalau macam barang tu harga 100, convert dapat 400.5, tapi shipping dia pula 30 kali 4 dalam 100, mungkin kita ambil lah 150, jadi dia dah exceed lah, kan. Jadi harga tu threshold dia korang kena tambah dengan shipping cost sekali, okay. So tu yang aku tahu. Lepas tu kalau macam ada yang maklumat aku sampaikan tak betul, kau ada pengalaman lain ataupun korang kerja post ke kerja custom, korang boleh kongsi dengan aku juga lah. Lepas tu berapa yang korang akan kena tax untuk berdasarkan harga package yang kau hantar ni lah, okay. Basic 10%, guys. Jadi kalau macam kau beli barang 600, kau expect lah kau akan kena tax dalam RM60 lah. Tapi kalau macam aku menggunakan DHL ataupun FedEx, kadang-kadang ada yang jadi 100 lebih. Aku tak tahu macam mana dia punya pengiraan. Walaupun dia punya invoice tu memang ada, tapi aku just bayar je lah, kan. Sebab kita pun tahu lah kita punya proses lah, processing fee apa benda semua ni, okay. So tu basic untuk harga, rate dan benda-benda tax ni lah. Dan sebab apa aku punya Nova Blast 5 ni kena tahan, kan. Berdasarkan apa cakap-cakap yang aku dengar, sebab kebelakangan ni dia akan tahan secara random lah, okay. Jadi tak semestinya kalau macam package korang tu besar gila atau regardless of size lah, kalau macam kena tahan lah. Dia macam ikut nasib ke lah, okay. Dan nasib aku tak berbaik, benda tu pun sangkut dekat custom. Okay, guys, proses macam mana nak settlekan benda ni kalau macam package tu sangkut lah, okay. Aku share juga kalau macam kau guna DHL atau FedEx ni, bila barang tu dah exceed custom punya rate ni, so akan kena tax, kau akan dapat email. Macam aku dah ada email, dah ada account dekat FedEx, ada account dekat DHL, aku akan dapat email lah. So dekat email tu dia akan cakap barang ni akan sampai, sebelum barang tu sampai lagi barang ni akan sampai, estimate bila, lepas tu kau akan kena duty sebanyak sekian-sekian amount lah, okay. Kau perlu jelaskan amount ni sebelum benda ni sampai, so dia boleh send direct kat aku lah. Jadi bila dapat email ni, selalunya dia akan ada payment link lah, okay. So bila kita just klik payment link, just bayar, tak kira kau guna credit card ke, kau transfer ke. Lepas tu bila dah settle, reply balik email DHL ni dengan slip tu, then settle lah. Nanti tahu-tahu barang tu akan sampai terus kat kau, okay. Tapi bila menggunakan negara tu punya servis, macam tadilah USPS ke Japan Post ke, bila dia sampai dekat sebelum sampai ke Pos Malaysia, sampai ke hub custom ni, kadang-kadang korang tak akan dapat call pun. Aku pernah kes yang aku dapat call, dia kata, encik, barang encik ada kat sini, encik kena tax lah, kan, kena selesaikan benda ni. Tapi selalunya dia takkan call, dan kau memang tak akan dapat email lah, okay. Apa yang kau perlu buat adalah, first kali macam aku cakap awal tadi, contract kau punya package, okay, daripada dia depart bila, lepas tu dia arrive dekat destination country, sampai kat Malaysia, lepas tu dia dah sampai dekat custom hub apa benda semua ni, lepas tu dia akan tulis lah barang kau kena held ke apa. So bila kena held ni, kau sendiri kena call lah. Kau call Pos Malaysia, kan. Kau pergi kat website dia, ada lah number customer service dia, call Pos Malaysia, and then dia punya option tu ada salah satu untuk check status barang lah, okay. Jadi bila kau dah check status barang, dia kata barang kau ada kat sekian-sekian, apa yang kau perlu buat. Jadi bila dia memang cakap barang kau ni ada dengan custom dan kau kena jelaskan duty, baru barang tu boleh release.
dia ada 3 option guys yang korang boleh buat. Okay. Jadi option yang pertama, ini based on apa aku punya conversation dengan Pos Malaysia lah kan. Aku call, aku tanya dia apa yang aku perlu buat. First kali, korang boleh isi borang. Tak silap aku, korang boleh check sini dekat website Pos Malaysia tu. Dia ada apa benda nama borang dia aku pun tak ingat. Tapi regarding untuk release of ni lah, dokumen ni kan. Jadi kau pun ambil borang tu, kau isi segala macam dokumen. Lepas tu kau kena dapat dengan sekali invoice ataupun harga barang-barang yang kau beli ni lah. Okay. Bila dah ada benda tu, korang kena emailkan. Kau kena emailkan kepada adalah Pos Malaysia punya email. Dan korang kena lantik korang kena lantik wakil untuk settlekan benda ni dan buat pembayaran lah. Okay. Jadi bila korang email, nanti Pos Malaysia akan dapatkan dia punya rate, berapa yang kau kena bayar, apa benda semua. Dan ada wakil dia yang akan selesaikan korang punya package ni. Dia akan bayar korang lah, korang akan bayar. Lepas tu korang kena bayar dia punya upah sekali. Kalau tak silap aku, dia bagi tahu aku RM50. Okay. So korang kena bayar RM50 ni. Instead RM50 ni di samping korang punya duty yang korang kena bayar tu, lepas tu tambah lagi RM19 seposen untuk processing fee. Okay. Jadi dia akan settlekan lah. Wakil dia akan pergi, lepas tu bayar, then bawa keluar barang korang sebelum barang tu dihantar dekat korang lah. Okay. Tapi dia ada tapi dia. Proses ni dia akan ambil masa 2 ke 3 hari guys. Okay. Jadi sebab bila kita beli barang overseas, selalunya kita tak sabar kan. Kita nak cepat. So untuk aku macam tak prefer option ni kan. Okay. Lepas tu, itu option pertama. Okay guys, option yang kedua. Ini adalah option pilihan aku sebab kita boleh selesaikan dalam hari yang sama guys. Okay. Jadi option yang kedua ni, cara dia mudah. Dia taklah mudah sebab macam mana pun barang kau kena tahan tu, dia dah jadi satu hassle juga lah kan. Korang sendiri pergi selesaikan barang korang. Okay. Macam mana cara dia? Tadi korang dah call kan. Kau dah confirm. Okay, barang korang ada dekat Pos Malaysia International Hub. Jadi korang sendiri kena pergi ke Pos Malaysia International Hub dekat Jalan KLIA. Okay. Benda ni dia bukan dekat KLIA 1 maupun KLIA 2 guys. Okay, korang search dalam Google, dia ada Pos Malaysia International Hub. Dia memang satu hub besar gila, macam gudang. Jadi bila korang datang kat sini, korang kena standby. Korang punya invoice ke kan, korang punya receipt pembelian ke, apa benda-benda ni kena ada. Sebab kalau tak, korang akan susah nanti bila korang dah sampai dekat situ. Dia parking dia macam pelik sikit sebab jalan dia tu macam kalau kau nak masuk tu kau kena masuk dekat cargo hub lah apa kan. Tapi kau kena, bila dah sampai ke area tu, kau kena alert sikit. Dia ada macam satu susun, kau boleh masuk ke parking dia. Lepas tu dia ada jejantas kan, naik jejantas tu pergi ke dia punya guard house. Dekat guard house tu korang kena tinggal kau punya IC. Yang ni jangan lupa guys. Nanti kalau macam korang terlupa, dia akan panggil kau, Dik, kena tinggalkan IC kan. Okay. Jadi bila kau pergi situ, kau tinggal IC, kau cakap nak ambil barang, lepas tu kau kena isi green form. Okay. So dekat green form tu, kau kena letak lah tracking number, nama IC korang, benda semua. Lepas tu kau boleh masuk ke dalam. Lepas tu bila datang kat sini, kalau tak silap aku kena berpakaian sopan lah. Sebab aku perasan juga ada satu hamba Allah ni kena sound dia datang tu lebih kurang masa aku datang tu. Dia kata dia dinasihatkan untuk berpakaian sopan. Okay. Lepas tu bila kau dah settle green form tu, kau kena masuk dalam, kau kena pergi kaunter 1 dan kau tunjuklah green form kau tu. Sebab dekat situ ada kau punya tracking number untuk barang tu lah. Okay. Jadi officer kat sana, dia akan cari barang korang. Okay, dia akan cari parcel tu sebab kat sana memang ada berpuluh ribu kot parcel kan. So bila dah jumpa tu, kau kena pergi, dia ada beberapa kaunter. Dia ada kaunter 1, lepas tu kaunter 2, kaunter 3. So kau kena pergi ikut urutan lah untuk mula-mula ambil barang. Lepas tu bila kau dah ambil barang korang tu, kena pergi dekat kaunter yang declaration lah kalau tak silap aku kan. So kau pergi kat kaunter declaration tu, bawa kau punya ni package ni kan. Bawa package ni, korang letak. Lepas tu macam kes aku, dia tanya aku, dia kata barang apa ni kan. Aku cakap ni kasut. Lepas tu dia kata okay, buka lah kotak ni. Dah suruh aku unbox kat depan dia pula kan. Tapi sebab aku memang aku nak unbox ni kan. Nak buat video unboxing lah. Kita beli dah susah kan. Lepas tu takkan nak unbox depan dia, confirm tak boleh record kan.
aku tak buka. Aku keluarkan aku punya dokumen yang aku ada, which is aku punya invoice lah. Okay. So macam aku minta invoice tu daripada PS Japan, dia bagi. So aku tunjuk dia, ni lah aku punya invoice. Lepas tu bila dia check kan, harga dalam harga Japan guys. Okay. Jadi dia akan gunakan conversion rate dia untuk convert harga barang tu lah. Kebetulan bila dia convert, okay, harga kasut tu memang bawah 500 RM lah kan. Jadi bila bawah 500 dia, bawah 500? Yelah puan kan. So bila bawah 500, kalau ikut aku punya rate awal tadi tak kena lah. Jadi dia kata okey lah, tak perlu unbox. Okay, dia tak ada cakap tak perlu unbox kan. Dia cakap tak perlu buka. Dia kata okey, saya akan settlekan dokumen. Tunggu kejap lah. So aku kena tunggu. Dia settlekan lah, dia settlekan documentation. So aku lega lah sebab tak perlu nak unbox. Okay. Lepas tu bila dah settle tu, dia bagi aku all the document, dia dah chalk benda semua. Dia kata okey, pergi bayar. Aku cakap alamak, nak kena bayar apa pula kan. Rupanya kalau kau ingat option satu tadi, aku cakap kena bayar RM19 kena bayar benda tu kan. Disebabkan benda tu dah sampai dekat dia punya hub, aku kena bayar tau. Bagi aku macam dah lah, kau tahan aku punya package kan. Lepas tu tak kena duty pula tu. Kalau kena duty okey lah kan, sebab dia dah charge aku dekat duty, mungkin lah ada proses kat situ. Yang ni barang tak kena duty pun, tapi disebabkan dia tahan, aku terpaksa juga bayar RM19 deposit tu. Tapi bagi aku agak okey lah kan. Aku pun tak cerita banyak, aku pergi kaunter 3 buat bayaran. Lepas tu settle kan. Tapi still okay, sebab kalau macam aku hire Pos Malaysia punya wakil, aku kena tambah lagi RM50 kan. Lepas tu 2-3 hari. Yang ni aku dapat settlekan dalam hari yang sama. Dan aku ambil package tu, tak perlu nak unbox. Okay. Lepas tu dia punya waktu operasi dia, kalau tak silap aku, daripada pukul 8.30 sampai pukul 12.30 tengah hari. Lepas tu dia akan sambung pukul 2.30 ataupun 2.45 sampai ke 5.30 petang lah. Kalau macam korang terlepas window tu, kau kena pergi hari berikutnya. Okay. Jadi guys, itulah cara nak selesai kalau macam barang kau kena tahan dekat custom lah. Tapi yang aku cerita ni adalah ideal condition di mana aku pun duduk kat KL. Lepas tu Pos Malaysia International Hub pun dekat KLIA kan. So benda tu dia agak convenient lah. Tapi kalau macam geng-geng korang yang dekat luar daripada KL ataupun luar daripada Negeri Sembilan yang dekat dengan nilai dekat dengan KLIA kan, aku rasa mungkin korang kena adopt option 1 lah, di mana korang lantik wakil Pos Malaysia, lepas tu dia orang akan settle untuk korang. Okay. Lepas tu dia sebenarnya ada 3 option kan. Customer service Pos Malaysia bagi tu aku, dia ada option ketiga. Dia explain dekat aku, tapi aku macam masa tu aku dah duk fikir, alamak, bila barang aku nak sampai ni, dan aku dah tahu option kedua ni adalah yang paling cepat. So aku tak pay attention sangat untuk option ketiga lah kan. Jadi kalau macam korang nak tahu, korang boleh contact sendiri Pos Malaysia punya hotline dan korang tanyalah apa cara-cara selain daripada 2 option ni untuk korang settlekan package yang kena tahan dengan custom lah. Okay. So aku rasa itu je yang aku nak kongsikan untuk video kali ni. Kalau macam ada benda yang aku tertinggal ke yang korang masih tak faham, korang boleh komen kat bawah. Tapi sekali lagi aku ingatkan, jangan tanya aku benda-benda yang abang ada buat personal shopper tak? Abang boleh tak tolong saya bagi abang duit, abang tolong belikan saya barang, nanti saya upah. Aku memang tak ada buat servis tu. Lepas tu jangan tanya benda yang bang, kalau saya nak ship benda sekian-sekian kan, saya nak ship tayar ke, saya nak ship ni boleh tak? Aku tak pegang custom punya senarai kan, barang-barang ni kena rate berapa, lepas tu boleh ship ke tak, apa benda semua kan. Lepas tu ada yang tanya, bang, barang saya ada bateri, boleh tak saya beli daripada ni kan. Aku pernah beli barang yang ada bateri dekat dalam daripada overseas lah. Lepas je, tapi korang kena declare. Declaration tu kena buat. Dan aku tak tahulah macam mana custom nak check ke ataupun nak tahan ke, yang tu aku tak pasti kan. Ada yang tanya aku nak beli helmet yang aku biasa beli baju, lepas tu kasut, running apparel, mainan, yang tu biasa lah. Okay. So tu je aku nak kongsikan dalam video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya, dan aku doakan semoga kalau macam korang beli barang-barang daripada luar, barang korang tak kena tahan lah. Termasuk juga dengan barang aku lah. Okay. Dan barang yang aku track tadi tu, aku harap
tak kena tahu sebab harga dia macam dekat-dekat borderline lah. Okay, kita jumpa lagi guys dalam video-video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe button dan tekan loceng kat sebelah dia untuk notifikasi video-video di channel Ed and Stuff. Okay guys, bye-bye.